dah penat dah ni. Nak buka puasa lagi 2-3 jam. Kan? Tapi aku rasa macam dah 2 hari dah puasa ni. Tak buka-buka lagi. Hang ni dari tadi duk tengok jam. Tengok aku ni, steady je. Boleh baca buku lagi hantar awak. Tengok buku apa tu? Resipi KA. Bubuk kanji hangit. Ini buku pasal berkebun di bandar. Ya. Barulah kita sihat untuk bulan Ramadan ni. Ya, ye. Hari ni aku nak belanja korang semua air. Ada air cincau, air katira, air jagung, semua dah. Koskarit selkämme soittaa, vastassa valkoinen armeija on. Kau tengok ni. Ni dia juara bola plastik sedunia. Allah. Hele, juara apa? Baru cepat sekali dah pancit. Benar tak? Kau? Wah, panasnya. Hausnya. Sabar jap. Sabar. Barang baik. Ainoan kallin ja oikean puolesta raatajan eespäin mars. Vaatteemme ainoan kallin ja oikean puolesta raatajan eespäin mars. Oh, ini kerja korang ye sangat. Ya kotan. Nah, kau puasa ke tak? Puasa? Ha? Ni. Aduh. Tapi kan, bila ingat-ingat balik tu, aku rasa kita ni macam tak berubah kan? Bezanya dulu kan, makan nasi melekat dekat pipi. Sekarang ni, makan kurma melekat celah gigi ni. Dah tua lah katakan. Ya. Ini hari combo kita yang terbaik. Mariam ni ya. Mantap. Apple. Oh, mantul. Kita makan. Tapi pelik lah. Setiap kali throwback, mesti ada plastik hitam kan? Sebab apa? Apa rahsianya? Ini rahsia Ana yang punya. Orang lain tak boleh tahu. Wan. Ish, tak payah cuit-cuit Wan. Ish, apa ni Wan? Apa saya apa? Apa tu? Cuy, inilah rahsianya. Ini pembekal terbesar. Ini orangnya. Ish, hang ni loh. Badan, kaki, muka sama sebiji je bapak hang Ish, kan tak kenal. Kenal. Tapi dia ni Wan, taklah menakutkan macam mak dia. Cikgu Halizah tu, guru disiplin. Hei, api dia rotan je kita semua ni. Bapak dia ni pun kalah dengan dia ni. Ni ketua segala. Ya. Hebat dia ni. Aja gila kau Bakrul. Anak guru disiplin. Ketua ya. Cok. Tapi, kena ingat satu benda. Iman tak dapat diwarisi. Inilah hasilnya. Betul tu cakap Wan. Iman tak dapat diwarisi. Tapi korang kena tahu, bapa aku tu garang. Semua benda yang dia cakap, korang kena ikut. Cakap A, korang buat A. Cakap B, korang buat B. Ni kalau tak ikut, korang tahu dia buat apa kan? Memang kena sebat lah cerita dia.